beberapa suasana yang menggambarkan kurangnya common sense di kalangan umat Islam. Saya bawa contohlah dalam perjalanan saya datang ke Mekah ni. Okey, saya naik Saudi Airlines. Dia punya bahagian belakang dia tu, dia boleh buat tempat sembahyang. Dia ada musola di belakang tu. Muatlah dalam 3-4 orang macam tu. Baik, betapa tak adanya common sense ataupun kurangnya common sense di kalangan umat Islam. Contoh dia di sembahyang. Dia tahu dah orang sedang menunggu ramai. Boleh masuk dekat situ hanya 4 orang. Orang ramai menunggu untuk solat. Tapi masa itulah dia sembahyang slow, lama-lama. Lepas sembahyang lama tak apalah, kita anggapkan dia sembahyang tu bacaan dia tak boleh laju. Okey, tak apa. Tapi lepas habis sembahyang dengan berdoanya lama sangat. Okey. Jadi di situ nampak tak? Dalam keadaan dia tak faham keutamaan bagi laluan kepada orang. Jangan pentingkan diri sendiri. Sedangkan doa panjang semua tu, awak boleh ambil berdoa dekat dengan seat awak. Boleh je pun. Tapi tidak. Dekat situlah dia nak bermunajat dan sebagainya. Satu lagi di dalam Masjidil Haram.